Hello guys, so sekarang saya berada di satu unit di Sfera Resident Wangsa Maju untuk disewakan. Okay, unit ni owner baru siapkan ID, renovation dan fresh, bermakna tiada lagi tenant before this. So this is all new, okay, untuk disewakan. Unit ni adalah 2 bedroom, 2 bathroom, 1 car park, fully furnished. Okay, apa yang ada kat rumah ni saya explainkan. First, bila korang masuk, korang akan dapat digital lock. So ni mudah kerja, korang tak payah nak bawa kunci. Okay, masuk je, korang ada satu kabinet kat sini untuk storage, nak letak segala penyapu. And then over here boleh letak diffuser, atas ni more storage. Okay, dan dia ada DB box. Ini jalan depan sikit, jadi kat entrance foyer, this is your shoe rack. Okay, sebelah dia pula, ni tempat dia punya bakul sampah. So it's hidden. Kemaslah rumah korang dan tak ada bau. Ni dia punya kitchen. So konsep dia open kitchen concept. Okay, kitchen cabinet full set with peninsula kat sini. Okay, hood and hob, backsplash, ambient lighting pun ada. Cuba korang tengok. See the lighting punya ID, all the concept of the house. Sangat cantik, macam hotel, macam check in into hotel. Fridge pun baru. Nampak? Samsung lagi. Ni Samsung yang style punya, atas ada kabinet. Okay, kapet untuk dapur pun ada. Pinggan, bangkuk, okay, benda ni pun ada. And then over here, you ada all brand new washer and dryer 2 in 1. Dia punya water inlet dengan dia punya switch semua dah ada kat dalam. So bila korang basuh, korang nak dry kan, dalam ni je. Ni bahagian dapur dia. So dekat dia punya peninsula ni, dia ada stool macam ni, bar stool. Korang-korang nak breakfast ke apa kan, bolehlah buat kat sini. Sambil seorang cook over there, belah sini sembang-sembang, gosip-gosip. And kat sini you ada convertible dining table. Kenapa saya cakap convertible? Okay, now it can sit 4-seater. 2 belah sini, 2 belah sini. This one, dia boleh lipat. Kalau you tak nak pakai, you nak more space, dia boleh lipat. Ataupun belah ni pun boleh lipat ke bawah, tolak ke tepi. So korang akan dapat more space. Okay, unit ni datang dengan aircon. Full aircon dekat ruang tamu dan juga bilik. Now dekat dia punya living area. Okay, sofa, kapet, semua ni baru. Termasuklah TV. Kabinet ni pun with dia punya backdrop ni semua baru. Curtain ada 2 layers, sheer curtain and the blackout curtain. So this is the environment. Imagine korang stay dekat sini. Okay, memang macam hotel. Okay, jom kita tengok apa dia punya view. Okay, let's. Ni dia punya balcony. Semua unit kat sini ada balcony. So termasuk unit korang. This is you punya view. Sana Bukit Telekom. Sana LRT Sri Rampai. So sangat dekat korang nak pergi kerja kalau naik public transport. Sebab dia ada jejantas tau. Korang turun ground level, dia ada pintu kat sini. Dia terus masuk sini, terus masuk jejantas, turun belah sana, pergi ke LRT Sri Rampai. So for those yang kerja dekat Ampang Park, KLCC, Bangsa South, KL Central yang mana guna LRT, boleh consider sini. Nampak dia punya balcony pun ada kipas. Korang nak chill-chill malam-malam kan, ada kipas. Okay, this is dia punya living tadi, dining, kitchen. Okay, jom kita pergi ke bilik tidur. So ada 2 bilik, second room, master bedroom, shared bathroom. Kita tengok dulu second room dia. So owner dah letak queen bed. Okay, korang boleh tengok dia punya size. Besar je actually. Tapi ni ada space lagi. Curtain semua dah ada, lampu, kipas, aircon. Okay, dia akan buat juga kat sini wardrobe. Okay, untuk bilik kedua. Okay, lantai dah laminated timber flooring, semua dah datang complete. Ni dia punya shared bathroom. Nampak macam hotel lah, dia punya lighting. Okay, complete set. Kat sini tempat sidai kain, sidai towel. Okay, mirror semua dah complete. Okay, dia pakai mechanical ventilation. Dia ada water heater. So water heater dia is actually dekat atas. So you control sini macam hotel sahaja. Nampak? Cold and hot water.
Ni nanti owner nak letak juga satu painting. So rumah ni memang akan nampak macam showroom. Imagine korang balik everyday macam hotel. So ni adalah master bedroom. Okay, queen size bed, tingkap dia besar, more space. Okay, cabinet owner dah order dah everything. Nanti diorang akan datang pasal install lah sebab dia nak buat yang built-in punya. So cabinet wardrobe ni dia sekali dengan vanity table. Okay, so dekat area sini lah. Nampak dia punya space. Aircon over here. Main tingkap over there. Ni dia punya master bathroom. So master bathroom dia actually lagi besar daripada common one. Tiling dia pun cantik sikit. Sink dia pun lagi besar. Ruang shower pun lebih luas. So dia dua bilik air, satu parking dan yang penting fully furnished. So korang dah tak payah fikir nak TV, washer, dryer, peti sejuk, tilam, katil, semua dah included. Ni korang punya view dekat master bedroom. Imagine everyday korang bangun, this is your view. Bukit Telekom, okay, korang boleh nampak facility Wang Senai kat sini dan menghala ke LRT. Korang jangan risau, sini dia tak bising. Sebab apa tak bising? Tingkap dan sliding door sini dia pakai soundproof punya quality. So tak adalah bunyi-bunyi train, bunyi kereta, bunyi exhaust motor masuk ke dalam rumah. So guys, kalau korang berminat, okay, nak viewing, nak rent dekat Sfera Resident ni, boleh contact saya sekarang. Thank you.